قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah naltaqi al-yawm. Bahasa Arab pula. Alhamdulillah kita berjumpa hari ini untuk kita menyambung pengajian kita. Adab beragama. Adab beragama. Okey. Tak ada kot. Labas. Kalau tak ada tak payahlah. Ada ke? Ada ke? Tak ada kan? Belum keluar kan? Okey, jom kita ni dulu. Nabda. Okay, قبل كل شيء نفتتح درسنا اليوم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف الكتاب العارف حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأنواره وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan juga khususan ila walidina wa anfusina wa dhurriyyatina wal muslimina wal muslimat min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Sampai mana? Adab Sufi, Masya Allah. Dia dah buat, siap buat rujuk ni ke? Apa, murajaah siap-siap ke? Ulang kaji ke? Biasa ni tak ingat tajuk apa kan? Betul tak? Masya Allah Masya Allah wa alaiki. Okey, tayyib. Adab Sufi. Adab seorang Sufi. Siapa Sufi kat sini? Semua tak ngaku. Siapa Sufi? Siapa nak jadi ahli Sufi? Tak nak juga. Nak buat apa yang belajar benda ni? Sufi tu apa? Sufi tu apa? Sufi tu apa? Yang penting bukan kami, apa? Sufi tu apa? Yelah, bila kita belajar adab seorang Sufi, mestilah kita kena tahu Sufi tu apa. Dan apa kaitannya dengan kita? Adakah kita seorang Sufi? Atau kita perlu ke menjadi seorang Sufi? Ataupun Sufi tu sebenarnya apa? Apa yang kita selalu dengar Sufi, memanglah panjang lebar kalau nak cerita pasal kalam ulama' lah, perbahasan semua tu. Tapi secara ringkasnya, apa yang kalian faham tentang Sufi? Seorang Sufi, apa? Okey, mempraktikkan tasawuf, bagus. Apa itu tasawuf? Ihsan. Bahagian ihsan dalam beragama lah. Okey. Boleh terima. So macam mana yang dikatakan ihsan tu? Siapa nak tolong boleh? Kita kena gabung idea untuk jawab soalan. Yang biasa satu kawan je, dia terganting terus. Tu yang lain kali tak nak jawab tu. Tak perlu terikat dengan istilah-istilah ataupun tafsiran-tafsiran yang terlalu complicated. Kita nak benda tu boleh dijiwai. Dijiwai dan dipakai. Gitu. Memanglah kalau research paper banyak je pasal Sufi, tasawuf tu apa benda kan. Macam tu. Kita bukan kita nak mengabaikan yang tu. Yang tu bagus secara akademiknya, tetapi penjiwaan dia tu macam mana? Ihsan tu betul, dia punya dalam agama tu bahagian ihsan tu sebenarnya itulah peranan tasawuf. Untuk melaksanakan ihsan dalam agama tu. Kan? Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Dan keempat apa? Apa? Alamat ataupun tanda-tanda kiamat. 4 dalam agama tu kan. Sebab tu Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah dan mengajarkan itu. Bukan mengajarkan tu, sebenarnya bukan mengajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah kata, bila ditanya kan, soalan itu ditanya, kemudian Rasulullah yang menjawabnya. Apa tu agama dalam agama tu? Tiang dalam agama, ataupun dia kata, kita panggil apa? Bukan domain lah, dia kata apa? Bahagian agama tu apa? Islam, Iman, Ihsan dan alamatu as-sa'ah. Kan? Asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Itu empat bahagian dalam ilmu agama yang kita tidak boleh abaikan walau salah satu. Islam,
Iaitu kan dia kata mengucap 3 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan juga menunaikan haji. Itu hukum-hukum syariat. Kan? Hukum-hukum syariat yang kita belajar lah. Dalam fiqah, usul fiqh, semua. Kemudian iman. Apa kita belajar iman? Bab akidah. Kan? Bab akidah, tauhid. Betul tak? Betul tak? Betul ke? Semua mutakhasisun. Okey, betul. Okey. Lepas tu yang ketiga apa? Ihsan. Jadi yang banyak ditumpukan dalam bidang pendidikan agama di mana-mana institusi adalah pada apa? Islam dan iman. Kemudian dah habis sebut yang asas-asas, yang berdebat pula pasal Islam dan iman tu. Perdebatan pula, betul tak? Nak bagi banyak sikit masalah kan. Nah, lepas tu sedangkan bab ihsan ni kurang ditekankan. Kalau ada pun secara teori. Katalah universiti kita memegang pada tauhid, itu iman lah, tauhid. Apa itu tauhid? Macam mana aplikasi daripada tauhid tu? Kan pada setiap jiwa, setiap manusia tu kan, aplikasi dia tu. Begitu juga ihsan ni kurang ditekankan dalam pendidikan. Kalau ada pun secara teori saja. Apa tu ihsan, perbahasan, apakah takrif ulama tentang muraqabah tu apa, musyahadah tu apa, takrifan, perbahasan yang banyak, tapi praktikal pada diri tu tak sampai. Tak dapat dah belajar buat ihsan banyak dah. Kan? Kita tak pernah belajar buat ihsan. Dah pernah kan? Macam okey, dah belajar kan? Okey, so praktikal dia pada diri itu kurang. Kan? Itulah datangnya ilmu tasawuf. So tasawuf tu sebenarnya apa? Penyucian kan? Penyucian. Tempat yang nak disucikan apa? Hati. Sebab apa hati? Kenapa nak suci hati? Tapi dalam tasawuf ada juga memperbaiki wudu dan berapa. Dia mengamalkan, contohnya dalam tasawuf tu dia tidak hanya mengambil perkara-perkara yang wajib, tapi mustahsanat, benda-benda yang sunat, benda-benda yang afdal, semua dia itu sangat dijaga oleh orang-orang tasawuf. Benda-benda yang terbaik, dia akan ambil yang terbaik. Dia tak akan ambil syarat yang wajib je. Dia akan ambil yang mustahsanat dan apa, walaupun benda-benda zahir. Okey, tapi persoalan dia kita jawab dulu, kenapa hati? Nurin, saya tahu Nurin risau nanti kelas soroh nak masuk. Tapi jawab dulu soalan saya. Kelas soroh ramai ke? Nanti laki-laki lah banyak yang akan masuk So okey. Kenapa hati? Kenapa pencucian hati? Kan hati tu kita ada kan, hati tu. Cuba fikirkan kat diri sendiri. Tak payah nak fikir apa tulis itu kat dalam buku ni ke kitab ni, tak payah fikir. Dia fikir kat diri kita sendiri tu. Kenapa hati yang kena sucikan? Pintu kan. Dia punya tingkap je. Tingkap untuk kepada menembusi kerohanian. Kita dah belajar kan dalam Kimia Sa'adah tu, kalau siapa yang hadir. Qalbu tu adalah, kata Imam Ghazali, qalbu tu adalah kejadian nur, seperti kejadian malaikat. Dia bukan kejadian fizikal. Jadi kita takkan jumpa qalbu tu kalau kita bedah, tak jumpa kat mana qalbu tu. Kan, benda-benda yang nur. Nur iaitu berbentuk, tidak berbentuk kan, tidak ada rupa dia, tapi dia dirasa. Qalbu ni perkara yang dirasa. Dia tak boleh cerita secara teori. Sebab tu kalau kita belajar bab ihsan, sebanyak mana pun teori yang kita dah belajar, perbahasan ulama banyak mana dalam mana pun, selagi mana tak masuk pada rasa, dia tak boleh. Dia tak jadi. Dia masih lagi jadi benda-benda yang kita, orang kata apa, informasi-informasi yang kita kita perbahaskan, kita bincangkan. Dia tak rasa kat diri dia sendiri. Jadi bila sebut pasal qalbu, dia tentang rasa. Bila tentang rasa, dia perlukan sensitivity. Sensitif dengan rasa tu. Sensitif terhadap rasa. Rasa apa? Okey. Berbalik pada tasawuf tu tentang membicarakan tentang hati, iaitu menanamkan ihsan lah. Ihsan. Iaitu apa ihsan tu? Apa ihsan? Rasulullah ajar? Risau pula. Kongsi je lah. Semua malah nak layan saya kan? Benda kan namanya. Ihsan tu apa? Ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah ila liqa. Senang aja dia orang dah ila liqa dah. Fa in lam takun tarah ila liqa. Fa in lam takun tarah fa innahu
Yarak. Maksudnya apa? Hendaklah kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu belum mampu melihat Allah, kamu kena tahu yang dia itu melihat kamu, kan? Itu ihsan tu. Untuk dapatkan ihsan itu, yang iaitu kita sebenarnya bincang benda ni, ihsan tu kita dah bincang daripada awal bab lagi. Kita kata hadratillah, memandang Allah dalam perbuatan, dalam af'al, dalam apa, okay, beradab di hadapan hadrat Allah SWT. Kan kita sebut benda tu. Itu sebenarnya daripada awal lagi kita dah buka dah bab ihsan ni. Okay, cuma kita tak sebut dia sebagai satu definisi itu ihsan. Gitu. Jadi agak-agak wajib tak tasawuf tu? Wajib kan? Habis tadi saya tanya siapa yang nak jadi ahli sufi, seorang tak nak. Sebab dia bayang ahli sufi tu macam mana katnya? Mesti lain. Mesti rare. Mesti rare kan? Mesti tak boleh ada TikTok. Saya nak. Mesti tak boleh. Habislah. Betul tak? Mesti tak boleh Instagram selfie. Macam tu lah, bayangkan. Mesti saya dah tak boleh dah makan kat Siumat lah. Kedai-kedai ni mesti tak boleh. Mesti macam tu kan dia bayangkan? Patutlah dia tak nak anggur tadi. Sebenarnya tanya lah, Dik. Bertasawuf tu wajib ke tak? Wajib tak? Okey, dia macam ni Tasawuf tu dia ibarat dia seperti yang menghubungkan. Yang menghubungkan antara zahir dan batin. Itu tasawuf. Perbuatan zahir solat dan menghubungkan dengan batin kerohanian. Yang nak gabung, yang nak hubungkan dengan kerohanian tu, bukan kita gerak berapa ratus rakaat tau. Yang nak hubungkan dengan batin itu. Kan? Tasawuf itu. Dari qalbu tu, barulah dia ada rasa, barulah dia hadir cinta, barulah dia hadir apa-apalah seterus-terusnya. Kan? Betul tak? So wajib tak tasawuf? Wajib lah. So kena jadi ahli sufi ke tak ya? It's a choice. It's up to you. Sufi tu bukan satu label. Dia bukan satu pangkat. Dia bukan satu kelompok. Dia bukan satu pemikiran atau mazhab tertentu. Bukan. Kita kena jelas tu. Sufi tu apa, bukan apa saya kata tadi? Bukan pangkat, bukan label. Bukan apa? Kelompok tertentu. Bukan fikrah. Kan? Fikrah mana-mana pihak atau mazhab. Bukan. Sebab orang pandang sufi tu sebagai satu pemikiran ataupun satu label ataupun satu corak tertentu lah. Menyebabkan orang rasa macam, okey, kita orang biasa-biasa. Kita orang biasa-biasa bersederhana dalam beragama. Kita tak ada kaitan dengan sufi. Tapi bila, okey, saya tanya satu soalan. Bila datang pengajian tentang adab, tentang hati, tentang jiwa, rasa tersentuh tak? Tak berapa. Dia kata, tak berapa bisa datang juga. Rasa tersentuh tak? Rasa kan? Rasa macam hati tu rasa tertaut, tersentuh. Dia macam mengubah semua. Cara kita berfikir, cara kita bergerak, cara kita memandang setiap satu dalam kehidupan, semuanya berubah. Sebab berubah rasa tu, betul tak? Itu daripada mana datang tu? Memang daripada Allah, saya tahu. Tapi maksud saya, jalur mana tu? Tasawuf. Tasawuf. Kalau tak, dia tak ada rasa. Dia tak ada rasa. Agama dia tak ada rasa. Penatnya nak kena beribadat, nak kena zikir pula berapa kali ni. Betul ke zikir sampai ni? Lepas tu penatnya nak kena belajar semua ni gini. Lepas tu orang buat kita tak boleh balas lah. Orang buat gini kita dosa lah, itu dosa tu sini. Itu je. Dia hanya fakta. Dia benda yang dia kena buat. So dia rasa terbeban dengan agama dia. Bila dia akan rasa indah beragama? Bila dia ada cinta. Bila dia akan rasa cinta? Bila dia bertasawuf. Melalui hati. Baru dia rasa indah agama tu. Baru dia rasa asyiknya nak bercerita tentang Allah Ta'ala, cerita tentang Rasulullah, cerita tentang adab, cerita tentang memperbaiki akhlak, bukan berkhidmat, maksudnya berbuat baik kepada orang lain, menyantuni kejahatan orang tu. Dia rasa gembira buat benda tu. Nak tahu agaknya bagaimana pria di Rasulullah tu, bagaimana alangkah indahnya, kat mana benda yang, kenapa sampai Rasulullah boleh layan orang sampai macam tu, kat mana dia akan mula memahami. Dia mula ingin menjejaki. Dia mula kita kata tenggelam dalam keindahan menjadi seorang yang ingin mencintai Rasulullah tu. Kan? Dia baru rasa. Itu tasawuf. Kalau dia cerita sirah 5 jilid, tak keluar rasa dia.
Rasulullah perang gini, lepas tu gini, lepas tu gini. Berapa tahun bila gini. Siapa nama sahabat yang gini-gini? Gini. Itu je kerja dia hafal. Dia hafal tahun, dia hafal orang, dia hafal nama, dia hafal apa. Tapi rasa tak ada. Dah tak ada. Kat mana nak, semua ilmu yang kita belajar, takkan masuk, ilmu agama, takkan masuk ke pintu rasa. Yang mana itu adalah pintu pertama, lapisan pertama untuk kita masuk ke hadrat batin, rohani, ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan masuk kalau tak ada tasawuf. Jadi tasawuf tu sebenarnya dia baru melengkapkan agama. Seorang tu dipanggil mukmin tu bila dia bertasawuf. Iaitu dia membicarakan tentang kolbu. Ihsan ni tentang kolbu. Memandang Allah tu dia bukan fizikal. Kan Allah Ta'ala tu tak ada fizik dia. So sembahlah Allah seperti kau melihatnya. Macam mana nak lihat? Dengan basirah, mata hati. Kan? Memandang setiap af'al adalah af'al Allah. Memandang setiap kejadian adalah suratan Allah Subhanahu Wa Taala. Memandang setiap pemberian adalah pemberian Allah Taala. Segala takdir dia hanya nampak keindahan Allah Taala dalam setiap saat detik suratan takdir dia. Itu bukan denial, itu bukan ilusi. Tapi dia memang merasakan keindahan tu kerana Allah Taala memberikan rasa tu pada dia. Kan? Hanya dicapai dengan tasawuf. Itulah ihsan. Itulah memandang Allah Ta'ala tu. Kan? Bukannya Allah, dia solat atau dia semayang, dia bayangkan Allah kat depan. Bukan gitu. Itu dia telah memfizikkan, tajsimkan Allah Ta'ala tu seolah-olah berjisim. Lepas tu dia buka pula apa tuan tajsim. Dia buka pula pengajian. Banyak ulama mentaksir, tarifkan tarif. Punya banyak pedang kepala. Tak masuk-masuk dalam. Jangan kata masuk dalam hati. Dalam kepala nak izin pun tak masuk lagi. Susah nak masuk. Jadi kenapa belajar agama boleh jadi macam tu? Secara akademik tak ada salahnya. Tetapi secara praktikal dia kena masuk melalui pintu tasawuf. Melalui pintu hati. Hati itu. Sebab tu Rasulullah kata istafti qalbak. Berfatwalah dengan hati kamu. Macam mana nak berfatwa dengan hati kan? Hati yang bertasawuf. Hanya melalui itu barulah seseorang itu merasakan indahnya dia beragama. Betapa untungnya dia beragama tu. Itu tasawuf. Jadi sebenarnya kalian secara sedar tak sedar, kalau kalian tertarik dengan pengajian-pengajian yang membicarakan tentang hati, penjujuan hati, memperbaiki akhlak, kecintaan pada Rasulullah, itu sebenarnya kalian telah bertasawuf. Mula bertasawuf, berjinak-jinak dengan ilmu tasawuf, ingin merasakan buah-buah kemanisan daripada tasawuf tu. Kenapa asyik sangat cerita benda-benda macam ni macam tu, contoh kan. Indahlah dengar benda macam ni. Tak ada aku rasa nak menghukum-hukum orang. Dia terkeluar daripada tu. Dia lebih kepada muhasabah diri, melihat keindahan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia banyak. Hatta sampai satu ketika dia boleh menangis tanpa dia sedar. Kan tengah jalan bawa kereta gini tiba-tiba dia menangis sebab Allah Taala memancarkan apa-apalah yang Allah Taala anugerahkan keindahan ataupun apa-apa nur kita panggil anwar ke dalam hati dia. Sampai menangis dia bukan kerana ingin tak dapat apa yang dia nak, bukan kerana dipaksa-paksa takut atau apa, dia menangis semata-mata kerana Allah Taala. Allah Ta'ala bagi dia. Itulah air mata yang memadamkan api neraka tu. Itulah air mata tu lah. Yang menangis kerana Allah Ta'ala tu. Itulah tangisannya Rasulullah tu lebih banyak menangis daripada tertawa tu. Itu pintu tasawuf. Jadi kalau tak melalui pintu tasawuf bagaimana? Kan? Jadi seseorang tu sebenarnya ahli sufi adalah ahli yang telah tasawuf ni maksudnya dia berusaha. Dia baru nak belajar. Tasawwafa. Kan ada apa tasawuf tu maksudnya transition, okey, untuk dia berusaha mempelajari ilmu-ilmu menyucikan hati semata-mata kerana Allah Taala tu. Okey, satu transition atau usaha untuk menyucikan hati dan meluruskan tujuan semata-mata kerana Allah Taala. Itu tasawuf. Dia nak luruskan balik, dia nak align balik dia punya kehidupan dia, matlamat dia, hati dia, tujuan dia tiada lain hanya Allah. Dia ingin menyenyapkan semua noise, bising, paksaan, menekan-nekan dan juga segala kebisingan, kecelaruan yang ada dalam kepala dia dan desakan, asakan keliling dia. Dia ingin senyapkan semua tu dan hanya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap saat dan keadaan dia. Walaupun dia bersama dengan orang lain. Kita dah belajarkan iktizal tu kan. Dia uzlah tu bukannya dia kena berasing duduk seorang-seorang. Secara jasad dia. Tetapi jiwa dia. Hati dia. Sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu tasawuf. Jadi ada rasa macam malu lagi tak kalau nak mengaku bertasawuf tu? Malu tak? Rasa malu dulu, kenapa aku tak belajar, aku tak peduli pasal tasawuf kan? Padahal dah ada dah, Allah dah bagi dah dalam hati-hati kita tu. Sebab tu kalian ada, kelas ni dah berapa kali dah berjalan? Berapa kali? Kalau tak ada tu, tak hadir dah kali kedua ketiga, tak ada dah. Tak ada yang tinggal ingat pernah hadir lah kelas yang Isnin satu walaupun satu pelik-pelik sikit. Nak hadir lah, dia tak terpanggil. Tak terpanggil. Banyak lagi lah kerja aku. Assignment lah, apalah kan. Padahal Allah Ta'ala dah panjangkan dah dalam hati kalian. Sebab benda tu dia memang anugerah. Dia memang Allah Ta'ala pilih siapa yang dia nak. Hati mana yang Allah Ta'ala pandang. Kan dia kata Allah Ta'ala tidak la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qulub dulu, hati yang Allah Ta'ala pandang, lalu dipancarkan keindahan-keindahan tersebut, lalu pancarlah agama, pancarlah amal wa amalikum. Amalan yang mana? Amalan yang bagaimana? Yang lurus kerana Allah Ta'ala, yang dah tak ada simpang siur lain. Kan? Itu yang Allah Ta'ala pandang. Itu yang Allah Ta'ala pandang. Begitu. Jadi, itulah tasawuf. Kita masih lagi belajar. So, kita mutasawwif, kita panggil. Mutasawwif iaitu orang yang bertasawuf. Iaitu orang yang nak belajar, transition, membetulkan niat, membetulkan hati, kehidupannya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mutasawwif. Sufi adalah orang yang telah memiliki keadaan dan juga makam itu. Makam tu kita panggil, dia dah stabil, maksud kita cakap. Dia dah stabil lah, kita boleh kata. Dia dah stabil dah. Stabil tu maksudnya bukan takkan buat salah, bukan. Tetapi dia taklah macam kejap okey, kejap tak okey lah. Kejap dia okey, kejap dia tak okey tu maksud saya. Kejap dia rasa dia nak menyucikan hati, kejap dia rasa benda ni buang masa ke apa ke, dia masih lagi bolak-balik kat situ. Dia masih lagi dekat baina tu kan. Itu. Tetapi tidak bererti orang ahli sufi ni tak melakukan kesalahan lah. Tidak ada manusia yang terlepas daripada kesalahan kecuali yang maksum dan mahfuz yang terpelihara. Okey, jadi ahli sufi adalah ahli yang telah bertasawuf, yang telah benar-benar bertasawuf. Okey? Jadi apa adab dia? Dia akan ada proses-proses yang dilalui lah sepanjang dia nak perbaiki hati dia tu, perbaiki diri dia, hidup dia tu, akan ada proses-proses dia. Tapi apa? Perhatikan ini. Kalau orang yang, sebab orang sekarang suka nisbahkan sufi tu kepada benda-benda pelik. Itu memang agenda orang Yahudi atau orang bukan Islam. Itu memang agenda orang kafir. Agenda orang kafir adalah untuk menakutkan orang Islam daripada akses ke kalbu dia. Dia nak biar orang Islam ni pandai cerdik benda yang zahir je. Jangan sampai dia ada akses ke kalbu dia. Maksudnya dia tak perlu nak rasa agama dia tu. Dia just buat because for the sake of doing, for the sake of because benda tu betul dipandang masyarakat sebagai baik, atau orang akan iktiraf dia sebagai orang yang bagaimana, itu je. Orang kafir sangat takut bila orang Islam dia masuk ke pintu kalbu dia, dia merasakan keindahan beragama. Itulah yang terjadi pada para sahabat. Mana dia orang takut mati lagi? Mana dia orang indah kalau harta kena rampas, sehelai sepinggang ditinggalkan macam tu saja hijrah. Ingat senang ke nak hijrah sehelai sepinggang tu? Kalau bukan kerana hati dia rasa cinta, rasa kalbu dia tu. Kalau bukan kerana tu, tak mudah dia nak buat apa yang mereka buat, kan? Itu yang paling, ni semua adik kelas sorok kan? Belum lagi. Itu kerana itu. Mereka sanggup berjuang tu kerana hatinya telah merasa terpaut, kita panggil, terpaut hati. Sebab tu orang kalau jatuh cinta tu kita kata dia gila kan? Dia gila kan? Itu sebenarnya memang Allah Ta'ala nak tunjukkan apa kuasa cinta tu boleh buat. Orang sampai boleh buta, lupakan sakit, lupakan harta, lupakan semuanya dia boleh lupa. Macam itulah orang yang mencintai Allah Ta'ala. Dia sanggup bila dapat cinta tu. Lebih lagi lah. Kalau dengan manusia pun begitu, apatah lagi kan. Kita belajar daripada tu. Dia tak ada benda yang sia-sia Allah Ta'ala jadikan. Jadi bila kita kata siapa nak bertasawuf, kita patut bangga. Saya nak perbaiki agama saya. Saya tak nak agama saya sekadar luaran saja. Kan? Saya nak rasakan, saya nak, sebab apa Allah Ta'ala kata? Kita buka balik pasal ni.
Daripada majlis mana tak saya. Kita buka balik pasal tadi. Ihsan Tengok saya nak sebut ni. Pandang betul-betul. Ihsan tu anta'budallah ka'annaka tarahu. Seperti kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Memandang kau kan? Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Man kana fi hadhihi dunya a'ma. Apa jadi? Fa huwa fil akhirati. Adakah ini kesan ChatGPT? Siapa yang fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati? Ha? Ila liqa lagi. Okey. Masalamah pula dia. Siapa-siapa boleh jawab? Jangan malu. Jawab je lah. Bukan mesti saya pandai-pandai pun. Jawab je. Kau nak betulkan saya pun boleh. Siapa yang di dunia ni a'ma? Kan tadi tengok ihsan melihat Allah. Man kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati. Cuba search. Dia orang ni memanglah. Search. Dia kalau tak ada infonya ilmu kami bateri dah nak habis Ustazah. Saya punya ke bukan? Tak ada Ustazah ayat tu. Tentang a'ma. Apa? Cuba bacakan ayat tu. Man kana. Apa surah Al-Isra tu? Isra surah Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma. Hadhihi tu maknanya hadhihi dunya lah. Hadhihi dunya tu tafsiran dia. Man kana fi hadhihi a'ma, yakni hadhihi dunya a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bayangkan. Siapa di dunia ni buta, di akhirat dia tu confirm buta. Agak-agak kalau kita beragama tapi tak dapat yang tadi, beribadah pada Allah Ta'ala, menyembah Allah seperti kau melihatnya. Kalau kau tak mampu melihatnya, sungguhnya dia melihat kau. Kalau tak ada yang tu, agak-agak kita ni kategori buta ke bukan? Kalau tak ada yang tadi tu, ihsan tu, buta lah kan? So kalau di dunia ni buta, di akhirat buta lah. Wa adallu sabila lah. Berapa ramai orang yang sangka di dunia ni dia telah berbuat baik, tapi sebenarnya dia buat kerosakan. Cuba baca balik surah Al-Kahfi hujung tu. Apa ayat dia? Buka lagi handphone. Okay. Buka. Tak apa, kita melaikan. Saya pun kena buka juga. Yang yuhsinuna sun'a. Ayat kan kita baca 100 sampai 110 tu. Apa dia ayat dia? 101 sampai 110 tu. 101 tu apa ayat dia? Okey, ayat sebelum dia. Ini saya nak kena fahamkan dulu. Sebelum kita buang-buang masa je baca apa tu adab seorang sufi. Tak tahu benda sufi tu benda. Apa ayat dia? Okey, sebelum tu? Apa? Cuba baca ayat tu, cuba dengar. Qul. Katakan oleh wahai Muhammad. Abang tak payah baca Melayu dia. Arab. Apa baca? Qul. Tahu kan? Faham kan maksud dia kan? Bil akhsarina a'mala. Siapa yang akhsarina a'mala tu? Alladhi? Macam-macam version lah saya dengar. Satu je. Silakan ukhti. Okey. Alladzina dhalla sa'yuhum fi hadhihi dunya fi hadhihi dunya. Dhalla, tersesat, dah sesat usaha mereka di dunia ni. Apa yang dia sangka? Wahum yahsabuna, mereka sangka annahum yuhsinuna sun'a, mereka sedang berbuat baik. Qul, katakan oleh wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nak tak kami bagi tahu yang paling rugi sekali? A'mala tahu, bukan yang tak beramal. A'mala yang paling rugi sekali.
amalan dia di dunia ni. Iaitulah allazina, orang-orang yang dhalla sa'yuhum fi hadhihi dunya, yang tersesat, tersimpang, termelencong sa'yuhum fi hadhihi dunya, usaha mereka di dunia ni. Yang paling menggerunkan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan mereka sangka mereka sedang berbuat kebaikan. Yuhsinuna, ihsan lah tu. Dia orang sangka dia orang sedang berbuat ihsan. Sun'ah, berbuat apa? Berbuat kebaikan. Betul apa sambungan dia? Apa sambungan dia, ukhti? Waliyazubillah. Itu efek kepada, itu ayat selepas tu ialah efek kepada apabila mereka berterus-terusan membiarkan usaha dan kehidupan mereka itu dalam keadaan dhalla sa'yuhum tu. Itu paling rugi. Paling rugi. Kemudian Allah Ta'ala kata, siapa di dunia, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. So kita ambil tak indah je. Ihsan tu, Rasulullah kata ihsan tu menyembah Allah seperti kau melihatnya. Kalau kau tak melihatnya, sungguhnya dia melihat aku. Okey. Dah. Tak heran pun. Padahal siapa buta di sini, dia akan buta di sana. Kalau tak dapat menyembah Allah seperti memandang Allah Ta'ala di sini, dekat akhirat confirm takkan dapat pandang Allah. Tu bukan saya nak buat hukum pegang apa moho Tuhan, apa orang sekarang bagi kita apa, pegang kerja Tuhan. Tak, memang itu yang disebutkan. Siapa yang akma, di akhirat kau akma. Sebab tu daripada awal pengajian kita adab feeding, kita dah sebut apa? Memandang Allah Subhanahu Wa Taala, memandang semua itu sebagai af'al dia, beradab di hadapan hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perbuatan itu sebenarnya apa, bagaimana bermula dengan af'al dulu. Memandang semua af'al adalah af'al Allah. Itu peringkat paling bawah. Dia memandang semua perbuatan itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena pergi balik pada situ. Sebab tu kita belajar akidah kan. Siapa yang beriman bahawa makanan tu mengenyangkan, dia kafir kan? Makanan memberi bekas mengenyangkan, tak memberi bekas, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang memberi bekas kenyang itu adalah Allah. Macam mana nak buat tu? Dapat buat? Tak buat? Tak dapat kan? Tak dapat. Alhamdulillah ada makan. Macam mana nak buat tu? Itulah tasawuf datang. Itu sebenarnya tasawuf. Kita boleh sebut makanan tak memberi bekas kenyang, Allah lah yang memberi kenyang. Mulut je lah sebut tu. Hafal jawab orang exam. Ataupun berhujang orang. Kan? Hujang orang kafir. Tak kisahlah hujang yang sama. Praktikal dia. Yang nak memandang setiap sesuatu itu daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu sendiri itu bagaimana? Tasawuf lah jalan dia. Kan? Bermula dengan memandang setiap af'al, itu paling awal. Memandang setiap af'al adalah af'alullah. Dia kena latih diri dia situ dulu. Itu permulaan dia. Dia jangan sangka ada sebarang perbuatan dan kejadian yang terkeluar daripada kehendak Allah Ta'ala yang bukan Allah Ta'ala lakukan. Dia kena dilatih di situ dulu. Itu tasawuf. Latih itu daripada hati. Kalau dia pakai akal, cannot brain dia cakap. Cannot brain lah, kenapa ada orang buat macam ni? Dia mulalah datang cannot brain tu sebab dia pakai brain. Oh, bukan so pakai brain. Oh, so pakai lahum qulubun la yafqahuna biha. Tu orang-orang yang sesat tu adalah mereka punya hati tetapi tidak mampu berfikir, tidak mampu memahami. Faham pakai hati, bukan pakai brain. Brain tu untuk solve maklumat, maklumat-maklumat yang logikal, yang berlaku berulang kali beradat, yang mengikut apa? Tajribah kita panggil apa? Macam sains kan. Teori, kalau begini mesti jadi gini, kalau gini akibatnya gini. Akal hanya sampai situ je tau. Kalau buat ni mesti dapat gini. Kalau buat gini dia akan jadi gini. Itu akal. Nak memahami kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, af'al Allah Taala bukan pakai akal, dia pakai qalbu. Itulah tasawuf. Jadi wajib tak tasawuf kakak? Wajib saya, tapi kejap lagi sorof. Wajib kan tasawuf kan? Begitu. Jadi sekarang dah faham tak kepentingan tasawuf? Jadi sekali lagi saya tanya, ada tak daripada kalian yang bertasawuf? Kami Melayu Ustazah. Jadi kami kalau angkat tangan ke bawah. Melayu dia angkat tangan ke bawah. Sekarang saya dah tahu dah. Saya masuk student. Saya jumpa berbagai bangsa. Macam dah belajar sangat kan bangsa. Saya heran kenapa bangsa Melayu ni tak pernah angkat tangan. Sekarang saya dah dapat satu kesimpulan. Dia orang angkat tangan ke bawah. Ataupun dia tangan kiri atau tangan kanan nak angkat, tangan kiri dia tekan. Harap-harap Ustazah nampak. Bagus lah, bagus.
Tapi ada tak yang nak tasawuf sekarang ni? Gagak? Masih tak ada Angkatlah tangan tu. Malu apa? Rakaman nampak saya je. Oh, 1, 2. Okey. Ikmah masih boleh lah, angkat je lah semua. Yang belakang tu, harap-harap saudara tak nampak saya tak angkat. Sebab saya tak tahu saudara cakap apa ni. Saudara nak trap saya ni. Itu. Tasawuf itu adalah bukan mazhab mana-mana. Dia adalah agama. Agama yang telah lama dipadamkan daripada jiwa-jiwa umat Islam di tangan orang-orang kafir, di tangan fahaman sekular, di tangan fahaman-fahaman yang mengasingkan agama daripada dunia, di tangan-tangan yang ingin meranak menjatuhkan umat Islam supaya sehingga sampai mereka menjadi lauk-lauk yang diratah begitu saja. Itulah zaman yang Rasulullah sebutkan. Kalian ramai tetapi seperti lauk yang diratah di tengah-tengah meja tu. Itulah. Telah dicabut rasa dalam beragama. Penampilan semua elok, amalan semua elok, tak masuk ke hati. Agama dia tak masuk ke kolbu. Dia belajar macam-macam kitab, tapi tak masuk. Tanya dia Allah kat mana, kenal tak Allah? Kita tak nak sembang isu-isu tu. Faham tak? Nampak tak dia orang kelas-kelaskan? Ya, kena sedar. Itu tanggungjawab saya lah. Walaupun sebenarnya dia orang suruh saya ajar tak saja je. Itu tanggungjawab saya. Bagi saya sebagai yang telah melalui fasa kalian tetapi tak terlalu jauh daripada fasa kalian. Kenapa macam jauh? Tugas saya untuk menasihati mahasiswi. Apa sebenarnya yang berlaku pada umat Islam kita? Jangan sampai kita diperbodohkan macam tu aje. Jangan. Itulah tasawuf. Jadi bila kita dah tahu apa tu tasawuf, baru kita boleh belajar apa tu adab sufi. Nanti dia baru faham. Itu saya akan cakap pasal sesi akan datang. Sebab kejap lagi ada kelas sorof. Sebab tu ramai orang hari ni. Tak saja je. Sebab tu ramai hari ni sebab ramai pergi sorof ni. Asyik lah tu. Ustazah, tolonglah jangan sebut dalam rakaman. Hampir setiap rakaman ada nama saya. Saya Rasha, jangan sampai saya merusuh. Okey. Baik, okey, jadi faham tasawuf itu? Bab ihsan, dan dia bukannya ringan, bukan benda ringan. Dia adalah kewajipan. Ihsan dalam beragama. Kerana Allah Ta'ala dah kata dah, siapa yang tak dapat melihat aku di dunia ini, iaitu buta. Buta tu apa? Tak dapat melihat kebenaran walaupun matanya celik. Ni saya sambung Ada ayat dia. Apa ayat yang dia kata, tetapi kami ketika di dunia itu celik. Apa ayat tu? Dia kata apa? Tetapi kami di dunia celik ya Allah. Kat mana ayat tu? Saya termasuk pada ayat lain. Dia bukan pada ayat surah Isra ni, tapi dia dekat-dekat. Tak apa, saya sebut dulu sebelum kita ni. Dan mereka ni bila dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan buta, dia tanya, ya Allah, kenapa kami masuk dalam keadaan buta sedangkan kami di dunia celik? Kan dia tanya. Kami di dunia mata boleh melihat. Maka buta yang dimasukkan di situ adalah buta hati. Dia buta. Dia tak dapat melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu sejelas-jelasnya dalam setiap saat, setiap keadaan, setiap takdir hidup dia itu, semuanya adalah aturan dan perbuatan dan juga kenyataan Allah SWT, tapi dia tetap tak boleh nak lihat Allah Ta'ala. Dia tak nampak Allah Ta'ala. Lalu dia kata apa? Maka jadilah dia siapa? Orang yang buta dekat dunia ni. Sedangkan Allah Ta'ala itu sejelas-jelasnya. Tak pernah satu saat dan detik pun Allah Ta'ala tu tersembunyi. Sebab dia bayangkan Allah Ta'ala tu kena ada bentuk fizikal macam mana. Dia nak nampak tu agaknya. Nampak macam mana? Balam-balam. Berbalam-balam ke? Atau bagaimana kan? Dia membayang-bayangkan. Padahal yang dia hadir di sini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Kudrat, iradat, nafas. Setiap nafas yang kalian tarik dan turun tu, itu kan tanda kehidupan yang Allah Ta'ala bagi kan? Gerak-geri. Kita sedar tak? Kita melangkah, kita memakai, kita datang ke sini, kita merasakan apa, memandang apa, melihat apa, bertutur dan berkata-kata. Adakah tutur dan kata-kata ni keluar memang 100% kudrat, iradat apa daripada kita? Tidak kan? Yang mengeluarkan, lontarkan perkataan ni dan lalu masuk ke hati-hati kalian, itu daripada siapa? Allah. Apa kata sembunyi? Apa kata sembunyi Allah Ta'ala tu? Apa kata sembunyi Allah Ta'ala tu? Weh, macam nak jawab weh? Dia kata,
Masih tak rasa Tersembunyi ke? Tidak sembunyi, sejelas-jelasnya. Bila kita ada definisi, lihat Allah tu dia kena macam pakai mata, tengok satu benda, sebab tu kita tak berani. Kita cakap, Allah kan ghaib. Memanglah Allah Ta'ala ghaib tu, iaitu tidak dapat dipandang mata kasar. Tapi tak berarti tak dapat dirasa oleh kolbu-kolbu mukmin. Tempat Allah Ta'ala pandang, tak rasakah kalian? Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala memberikan, menganugerahkan kalian, tak rasa? Apakah Allah Ta'ala tu kan tersembunyi, tak sedar? Mana Allah? Masa susah baru nak cari. Ya Allah, gitu. Kan? Sebab kita hidup macam tu. Kita lupa setiap saat detik tu. Kan? Gitu. Jadi jangan sampai kita jangan sampai buta. Jangan sampai buta. Itulah tasawuf ihsan. Itulah ihsan. Ahsanti. Dan kemudian daripada agama tu adalah tanda-tanda kiamat. Itu pun wajib dipelajari. Tidak patutnya diabaikan. Tetapi itu ada satu keilmuan, disiplin ilmu yang lain. Tetapi jangan dianggap sebagai suatu benda yang tidak ada kaitan dengan kita. Ulama' mendisiplinkan ilmu tu supaya ini lebih teratur. Itu saja. Bukan suruh kita kelas-kelas kan. Okay, sorry. I am orang yang syariat. You orang usuluddin, akidah kan. Okay. Kita memang tak boleh nak. Sebab saya punya pemikiran memang lain dengan awak. Lepas tu jumpa pula orang tasawuf. Okay, orang tasawuf ni memang orang yang pakai baju selekeh yang sufi kan. Zuhud tu dia ingatkan zuhud. Orang cakap bila, okay, satu yang saya nak sebut zuhud atau apa-apa saja istilah yang disebut dalam tasawuf, dia adalah tentang hati. Kita kena faham tu. Dia tentang hati. Dia tak pernah tentang penampilan zahir. Itu kita kena faham. Hendaklah kamu zuhud di dunia. Bukan tentang penampilan zahir. Hati tu. Tidak pernah menginginkan apa yang ada pada orang lain. Kan? Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Saya kata situ. Itu tentang hati. Apa saja. Sebab kita dah sebut tadi apa? Pintu dia kat mana? Tentang hati. Bila dia faham tasawuf adalah tentang perkara zahir, sebab dia dah terbiasa dengan benda-benda zahir, then dia akan cuba menjauhi tasawuf. Tak boleh aku tak boleh lifestyle macam ni. Dia ingat tentang perkara zahir. Sedangkan tasawuf tu tak pernah membincangkan tentang zahir. Dia hanya membincangkan tentang hati. Sebab bila hati itu dibentuk, digilap dengan indah, maka zahir akan indah. Maka dia tak perlu nak membincangkan tentang zahir. Zahir hanya kenyataan apa yang ada dalam batin. Boleh ke? Boleh ke? Okay, jadi kita kena end our session dah lagi 5 minit. Ke kat luar dah ada orang tunggu? Tak ada? Tak ada tu. Tak bagus kita ada sesi yang bercakap macam ni. Kalau kita hanya baca ni, tengok betulkan bacaan gini. Kita tak pernah ada masa yang betul-betul memuhasabah apa yang kita dah belajar sebenarnya. Apa yang kita ada ni. Siapa yang nak bertanggungjawabkan tu? Kan? Siapa yang nak bertanggungjawab dengan apa yang kita belajar yang Allah Ta'ala rezekikan tu? Betul tak? Bertasawuf. Jadi bila orang itu bertasawuf, dia tidak lagi sibuk menghukum orang lain. Dia tak sibuk menghukum orang lain. Dia sebab apa? Sebab dunia dia iaitu qalbu tu terlalu luas. Dunia dia iaitu qalbu terlalu luas untuk dia terokei, untuk dia hayati dan dia nikmati, sampai tak cukup lah dia punya perhatian nak pergi tengok pula orang ni punya keaiban, orang tu punya kepayahan, kesalahan, tak sepatutnya, kenapa jiranlah orang ni, orang dulu tahun lepas, 5 tahun lepas ada orang macam ni. Dia tak sempat lah. Dia tak sempat, dia tak gelak. Agaknya dia pernah buat 5 tahun lepas ada orang macam ni pun, dia tak sempat. Tidak sempat kerana dunia dia iaitu qalbu itu sebenarnya jauh lebih luas. Lebih luas lagi daripada alam yang kita nampak secara zahir ni. Itulah tempat Allah Ta'ala pandang. Takkanlah tempat Allah Ta'ala pandang tu kecil, sempit. Dan juga gitu je lah. Betul tak? Sangat-sangat luas. Tapi disebabkan dia ditipu daya daripada apa yang dia tengah hidup, dia ingatkan itulah kehidupan sebenar dia, dia mengabaikan. Dia mengabaikan kolbu dia. Kan? Sebab itulah dia pandang amalan-amalan lah. Dia nak pandang penyucian hati tu benda-benda bila ada masa baru nak buat. Tunggulah. Kalau ada ruang. Sekarang aku tengah sibuk belajar. Aku tengah sibuk assignment, tengah sibuk apa. Sedangkan benda tu setiap saat dan detik.
Dia bukan kena ada satu waktu khusus. Kan? Begitu. Masya Allah. Okey, jadi untuk mengambil berkat, supaya tak terputus pengajian kita, kita baca satu ayat je. Kita baca satu ayat, kemudian kita habis, tutup. Sekarang tinggal lagi 3 minit. Saya tak boleh nak pancang ni, punya tak apa. Tak boleh nak pancang, so kita baca je yang ada dekat ni. Satu ayat saja, iaitulah adabus sufi, adab seorang sufi, dia hendaklah qillatul isyarah. Qillatul isyarah, kurang menceritakan isyarat. Letak begitu dulu makna dia. Kurang menceritakan isyarat. Nanti saya jelaskan itu. Kita baca satu ayat. Watarkul syatha, ni maaf, mudhaf ilaih. Watarkul syathi fil ibarah. Watarkul syathi fil ibarah. Wattamassuku bi'ilmi syariah. Kita ambil kat situ dulu. Itu paling penting. Wattamassuku bi'ilmi syariah. Okay. Qillatul isyarah, kurang menceritakan isyarat yang dia dapat. Kurang menceritakan isyarat yang dia dapat. Tidak menceritakan isyarat yang dia dapat sewenang-wenangnya kepada orang awam. Biar saya bagi tahu, orang-orang yang mempedulikan hati dia, iaitu tempat Allah Ta'ala pandang, dia sentiasa. Macam Imam Ghazali kata, kalau kau nak ambil tetamu, kalau kau ada tetamu mulia yang akan datang, kau mesti akan kemas rumah kau. Jadi bagaimana pula Allah Ta'ala yang ingin memandang? Apakah kau tidak mahu mengemas hati kau? Membersih-bersihkan hati kau untuk Allah Ta'ala pandang, kan? Jadi orang yang kehidupan dia sibuk dengan tempat Allah Ta'ala pandang tu, dia akan diberikan keilmuan, kefahaman yang tidak dapat hanya dengan belajar melalui buku-buku ataupun perbincangan-perbincangan akademik. Allah Ta'ala akan berikan dia isyarat. Apa-apalah. Banyak bentuk dia. Kita tak perlu spesifikkan di sini. Setiap orang tu Allah Ta'ala akan anugerahkan, khas untuk dia. Dia akan dapat isyarat-isyarat tertentu. Dia akan dapat alamat atau isyarat tertentu daripada Allah Ta'ala. Tetapi dia adalah orang yang menjaga rahsia dia dengan Allah Ta'ala. Dia tak senang-senang pergi buka YouTube lah. Alhamdulillah semalam saya baru dapat perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa kita akan, dia takkan macam tu. Itu adalah orang yang tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Orang sufi, dia sangat menjaga rahsia dia dengan Allah Ta'ala. Bagi dia rahsia itu terlalu mahal untuk diceritakan kepada sesiapa saja, dan hanya yang betul-betul nak, yang betul-betul kenal, yang betul-betul berebut, beria-ia datang minta dengan dia, baru dia ceritakan. Begitulah mahalnya isyarat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Jadi bila mereka ini, ada orang-orang yang tidak amanah, ada orang sedang melalui jalan, dia rasa dia sedang bertasawuf, kemudian dia dapatlah isyarat-isyarat tertentu, tapi dia tidak amanah. Dia menceritakan sini, situ, sini, contohlah, apa-apalah isyarat, banyak bentuk dia, benda yang agak ajaib-ajaib lah. Dia menceritakan sana sini, maka dia ni tidak amanah. Orang yang tidak amanah begini, dia telah dia mencelakan hubungan rahsia, hubungan intim, kita panggil hubungan intim hamba dengan Allah Ta'ala. Bila dia mencelakan begitu, maka orang akan pandang serong. Sebab orang yang diceritakan tu tak mengalami benda-benda macam itu. Oh, benda pula yang dia cerita ni, aku tak faham lah pula, kan? Mulalah dia orang kata orang sufi tu pelik-pelik, orang tasawuf tu akan buat benda-benda yang khurafat atau macam-macam. Jadi qillatul isyarat itu kita terjemahkan apa? Kurang menceritakan isyarat kepada orang lain. Iaitu rahsia dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil dekat situ dulu. Kita ambil dekat situ dulu, mengambil keberkatan daripada kalam Imam Ghazali. Mudah-mudahan tidak terputus hubungan kita dan juga pengajian kita untuk mengambil istifadah daripada karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah ada rezeki dan keizinan daripada Allah dan Rasulnya, kita akan bertemu dalam sesi akan datang membincangkan tentang adab-adab seorang yang sufi itu bagaimana. Banyak istilah-istilah yang kita kena bahaskan. Jadi dia mungkin akan panjang sikit. Sebab istilah tu perlu difahami. Okey. Jadi kesimpulan yang kita dapat tadi adalah tasawuf itu bukan pilihan, tapi dia adalah jalan kehidupan, ihsan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka yang tidak dapat melihat Allah Taala di dunia ini, dia akan buta di akhirat kelak. Wal'iyazubillah, kan? Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mesti Nurin kan dia dapat idea. Next time kena buat jadual. Ada kelas lepas kelas Ustazah. Baru dia on time. Biasa mesti 6 suku, 6.25 pun dia kata kejap-kejap sikit lagi. Okay, syukran jazilan. Jazakumullah khairan katsiran insya-Allah. Jumpa